Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat sekalian, pertama-tama alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita pada malam ini dapat meneruskan perbincangan hadis hukum daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan pada malam ini merupakan siri yang ke-71 dalam pembacaan kita. Dan sebagaimana biasalah, mula-mula buka kelas ramai tak? Ramai, lepas tu surut nak habis tu. Nak boleh ke habis, semakin kurang kehadirannya. Dan pengalaman saya, kekurangan kehadiran ni ada beberapa faktor. Di antaranya masalah tajuk perbincangan. Kalau saya habis bab semayang, puasa, lepas bab puasa ulang balik bab taharah, kitab lain, sampai bab puasa ulang balik bab taharah, kitab lain, sampai bab puasa, insya-Allah boleh mengekalkan kehadiran. Tetapi bila masuk bab berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan muamalat, memang kebiasaannya orang dia agak kurang sikit berminat. Kerana pengalaman saya, ada beberapa tempat yang saya kuliah, waktu saya mengajar kitab berkaitan dengan hukum sembahyang makmum dan imam, ramai orang. Tempat yang sama, habis kitab tu saya mengajar sirah Nabi, buka sirah. Mula-mula orang ingat serupa juga, rupanya sirah ni lain sikit perbahasan dia. Jadi surut sikit. Begitulah tajuk-tajuk yang dibincangkan juga memberi satu kesan dalam menarik minat seseorang tersebut. Walau bagaimanapun, ilmu kita perlu ambil belaka. Jangan kita pilih-pilih bab apa sekalipun. Kerana kita bukan dari sudut ibadat saja kita nak sah, tetapi dari sudut tindakan-tindakan kita semua sekali kita nak menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini kita akan masuk bab yang baru, babul ghasb, bab rampasan. Bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala wa bihi qala an Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran min al-ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang merampas tanah orang lain secara aniaya, secara zalim, meskipun sejengkal, nescaya Allah akan mengalungkan tanah itu ke lehernya sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat sekalian, pertama-tama kita perkenalkan sedikit siapa dia Sa'id bin Zaid yang meriwayatkan hadis ni. Siapa tahu Sa'id bin Zaid sahabat Nabi yang kedudukan dia apa? Ranking yang ke
Belek. Lama dah 2-3 kelas lepas memang Ustaz tak sebut. Lama dah dulu. Sa'id bin Zaid, sahabat yang berkedudukan sebelah pemain utama faham siapa? Boleh tak? Sebelah pemain utama Manchester United tahu? 10 sahabat yang paling utama yang dinamakan Asyarah Mubasysyirina bil Jannah, 10 yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam satu hadis sekaligus. Bukan 10 ni saja yang jamin masuk syurga, tetapi yang disebut secara sekaligus. Abu Bakrin fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah. Di antara 10 tersebut adalah Sa'id bin Zaid. Siapa lagi? Dia ada Sa'id, ada Sa'ad. Cari sendiri. Nak bagi belaka tak? 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Yang ni tak menasabah sangat kita tak tahu. Belum lagi kita nak tahu sejarah-sejarah mereka tak? Tu kelemahan kita. Kerana sahabat-sahabat ni kalau kita tahu sejarah-sejarah mereka, kita akan dapat lihat kehebatan-kehebatan mereka. Barulah kita tidaklah terlalu mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang lain. Sedikit berkaitan dengan lugah, dengan bahasa. Kalimah aradin merupakan jamak daripada kalimah ardun. Ada setengah-setengah kalimah bila dia jamak, dia dihidupkan sebahagian daripada huruf. Contoh sajdah, jamak dia jamak ni apa? Plural ke singular? Belajar bahasa Inggeris sampai jam 6 tak kata erti? Kamu Indon tak ada bahasa Inggeris? Ada? Singular apa? Satu, plural banyak kan? Jadi dalam bahasa Arab dia ada mufrad, musanna, jamak. Jamak ni maknanya plural. Kalimah plural, singular dia satu, ardun, ra mati. Dan kebiasaannya dikekalkan kalimah tersebut, barulah ditambah penambahan di akhir. Muslimun, muslimina. Ardun, aradina. Dia tak jadi ardina. Sajdatun, sajadatun. Ditambah alif dan ta dan beberapa kalimah-kalimah yang lain. Ini dari sudut bahasa. Hadis ini merupakan hadis yang secara jelas melarang kita mengambil harta orang lain, merampas harta orang. Iqtata'a shibran minal ard. Man iqtata'a shibran minal ard, siapa-siapa yang merampas sekadar sejengkal daripada bumi, daripada tanah orang lain secara zalim, Allah Ta'ala akan kalungkan tanah itu ke leher sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ulama' membahaskan apakah yang dimaksudkan Allah Ta'ala kalungkan tanah itu sampai 7 lapis bumi. Ada berbagai penafsiran. Di antaranya ada ulama' mentafsirkan bahawa seorang tersebut akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dengan diseksa pada hari kiamat dengan ditenggelamkan dalam bumi. Seolah-olah dia dikambuh dalam bumi dalam keadaan mereka terseksa. Yang kedua, ada ulama' mentafsirkan bahawa mereka akan menanggung beban berat bumi yang mereka rampas tersebut. Ni. Dan hadis ini sebut shibran, menunjukkan sedikit pun dah dikira dosa, dah dikira satu kesalahan, apatah lagi lebih. Jangan pula kita betul benda Nabi kata tak boleh sejengkal. Aku tak ambil sejengkal, aku ambil 5 ekar tanah orang. Tak? Sejengkal haram. Nabi tak ada sebut 5 ekar. Aku bahan 5 ekar tanah orang. Tu satu kefahaman yang jauh daripada kefahaman yang sebenarnya.
Sebab itulah banyak dalam isu-isu seumpama ni, kadang-kadang orang dia baca satu hadis, dia kata oh dalam hadis tak sebut gitu. Tetapi dalam kita nak memahami Al-Quran dan hadis, di sana ada mafhumnya, ada mafhum mukhalafahnya, ada mantuknya, ada kaedah-kaedah yang memang kebiasaannya kita boleh faham. Kalau mengikut kefahaman yang betul, kalau macam hadis ni Nabi larang sejengkal, bererti sedikit pun dilarang, apatah lagi banyak. Jangan kita kata sejengkal Nabi larang, cari-cari dalam hadis sejengkal aja. Tak ada sebut 5 ekar, aku bahas 5 ekar. Jadi aku tak bercanggah dengan hadis, kepala otak pula. Tu penafsiran yang tidak betul sama sekali. Sebab itulah dalam isu, saya nak sebut berulang kali, dalam isu sembahyang qada sembahyang disebabkan kita sengaja tinggal. Memang Nabi tak sebut dalam hadis secara jelas siapa yang sengaja tinggal sembahyang kena qada. Tapi Nabi sebut sesiapa man nama an salatin au nasiyaha, siapa yang tertidur sehingga tinggal sembahyang ataupun dia terlupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia sembahyang apabila dia ingat. Tinggal sembahyang kerana lupa kena qada, tinggal sembahyang kerana tertidur kena qada. Jadi ulama-ulama dalam mazhab 4 sepakat mengatakan bahawa kalau sengaja apatah lagi, tertidur tak sengaja kena qada, terlupa tak ingat tak sengaja kena qada. Tapi kalau sengaja apatah lagi. Takkanlah sengaja tu boleh beres gitu saja, bebas gitu saja. Ada setengah-setengah kefahaman mengatakan tidak ada hadis yang mengatakan kita wajib qada sembahyang kalau kita tinggal dengan sengaja. Itu satu kefahaman yang kurang tepat dengan kaedah-kaedah bahasa. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'am فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggilir salah seorang dari isterinya. Mana Nabi ketika berada bersama salah seorang di antara isterinya. Lalu isterinya yang lain mengirimkan semangkuk makanan kepada baginda melalui pelayan khadamnya. Dan mendadak isteri yang sedang digilirnya itu memukulkan tangannya ke mangkuk hingga pecah kerana cemburu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memungut makanan yang terjatuh dan meletakkannya kembali ke dalam mangkuk lalu bersabda, "Makanlah oleh kamu." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyerahkan mangkuk yang baru kepada pelayan itu dan menahan mangkuk yang pecah. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan nama isteri yang memecahkan mangkuk itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditambahkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan diganti dengan makanan yang lain dan mangkuk diganti dengan mangkuk yang lain. Hadis riwayat Tirmizi menilainya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita beberapa pengajaran. Yang pertama, orang yang memiliki isteri lebih pada seorang, memang antara isteri dengan isteri itu ada perasaan cemburu. Kalau isteri seorang pun belum nikah lagi pun dah ada perasaan cemburu dah. Ke buat dek je. Kalau buat dek tu dia berlakon je. Tak percaya cuba ambil borang tu.
Kerana isteri-isteri Nabi sendiri pun begitu. Sampai peringkat pecah pinggan mangkuk. Nak marah ke apa? Nak marah ke dia punya madu dia. Ni. Tapi begitulah juga dalam kisah yang lain. Kisah yang lain Nabi puji isteri dia yang telah meninggal dunia. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi pernah puji satu ketika, puji-puji, lalu Aisyah tegur Nabi. Kan kawan tu dah tak ada. Aku ni comel lagi, aku ni muda lagi. Lalu Nabi sebut kalla, tidak sekali-kali. Maknanya Nabi menyebut jasa Khadijah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam di sudut dakwah dan seumpamanya. Itu menunjukkan sifat orang perempuan ni memang agak payah nak menerima darrataha, nak menerima apa? Madu dia. Madu kalau dalam bahasa Arab dia nama darrah. Kalimah darrah ni daripada asal kalimah mudarat. Darrah. Darrah ni maknanya asal daripada kalimah mudarat. Maknanya silap-silap jaga makan diri. Sebab tu orang yang nak nak memadukan isteri dia kena pandai lah. Pandai mayangi, pandai itu, pandai ini dah. Kena banyak menuntut teknik-teknik untuk nak meredakan keadaan. Kalau jenis pandai barang, baik tak payah awal-awal. Setakat sembang kedai kopi cukup dah, pada setakat tu je. Kalau dia jenis pandai barang, tak pandai nak melayan, tak. Dan dalam isu ni Nabi SAW berada di sisi Aisyah. Menurut riwayat Bukhari tak sebut nama Aisyah, tapi riwayat Tirmizi menyebut secara jelas Nabi berada bersama Aisyah. Isteri yang lain nak biasalah, ada yang nak baik, nak jaga hati, sama-sama madu, hantar makanan isi dalam bekas. Aisyah ni pergi tepih tangan. Nak hantar makanan, tahu makanan dia datang daripada madu, dia tepih tangan. Bila tepih tangan, jatuh makanan dengan bekas-bekas pecah. Bila dengan bekas-bekas pecah, Nabi menggantikan bekas tu dengan bekas yang lain. Jadi daripada sini menunjukkan bahawa bila kita memecahkan barang orang lain, dia dikira seolah-olah kita merampas barang orang. Bila kita merampas barang orang, merosakkan barang orang, kita wajib ganti balik. Wajib ganti balik. Kerana Nabi menyebut ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina'. Makanan kena ganti dengan makanan, dan bekas kena tukar dengan bekas yang lain. Ni kaedah yang diambil oleh ulama, bahawa sesiapa yang merosakkan barang-barang orang lain, dia kena ganti. Ni menunjuk menjadi hujah terhadap kaedah tersebut. Kemudian di antara pengajaran hadis ni, bahawa makanan yang jatuh jika tidak dikotori dengan sebarang kotoran, kita boleh ambil semula untuk kita bersihkan dan makan. Kalau ada kotoran, kita buang kotoran saja. Jangan kita rasa jijik, jangan kita rasa jijik lah, tak? Makan biskut jatuh atas apa? Atas meja. Kita jatuh atas meja tu tak ambil dah. Kita makan hanya yang duduk dalam pinggan kita saja. Ambil, makan. Jangan biarkan dia membazir begitu saja. Kerana kerja-kerja membazir ini kebiasaannya kalau zaman-zaman dulu adalah perangai orang-orang sombong dan takabur, dan juga merupakan amalan syaitan. Sebab itulah kalau kita makan nasi, meja yang molek, jatuh 2-3 ulas kutik, tak ada masalah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Selagi mana tidak kotor, tidak merosakkan makanan tersebut.
Kalau jatuh atas ayam lain lah, tak? Tapi jatuh gitu. Tapi kadang-kadang ramai di kalangan kita tengok bila ada orang kutip, oh dia tu macam kebulu. Macam kebulu, makan dalam pinggan jatuh 2 ulas, kutip balik 2 ulas tu. Bukan masalah kebulu ataupun tidak, tetapi itulah cara yang paling tepat apabila makanan yang jatuh tersebut tidak lagi dicemari dengan sebarang pencemaran. Dia dari sudut kita nak mengganti barang orang, dia kena apa? Kena ambil al-mithli. Kena ambil yang sama. Dia yang sama. Kalau tak ada yang sama, barulah kita nilai dengan nilai yang sama. Kalau ada yang serupa, cari dulu. Mangkuk jenis apa? Melamin contohnya. Melamin lah, tak? Akorok lah. Kalau tak ada, nilai berapa harganya. Tu. Hukum dia mudah je bab ni. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu min az-zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhariya dha'afah. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyemaikan tanaman, yang menanam tanaman di tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari tanaman yang disemaikannya, melainkan hanya ganti rugi dari belanja yang telah dikeluarkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah kecuali Nasa'i, dinilai hasan oleh Tirmizi dan dikatakan bahawa Bukhari menilainya dhaif. Berkaitan dengan hadis ni, sedikit perbahasan di sudut sanad hadis. Sebagaimana yang kita tahu, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, dan dia tidak menyatakan hukum ataupun komentar terhadap hadis tersebut. Dia tak ada, dia bawa hadis ni, kata hadis ni sahih, bawa hadis ni dhaif. Tak ada. Kerana memang dia himpunkan hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Timbul satu persoalan, bila dikatakan Imam Bukhari menghukum sesuatu hadis sebagai dhaif, kita ambil di mana kalam Imam Bukhari tersebut? Sebagaimana yang saya beberapa kali sebut, kalam Imam Bukhari dalam menghukum sesuatu hadis boleh kita ambil dalam beberapa kitab beliau dan daripada beberapa nukilan ulama-ulama terhadap kalam beliau. Kitab beliau apa dia? Selain daripada Sahih Bukhari, yang juga beliau mengarang kitab-kitab hadis yang ada komentar-komentar dia. Di antaranya kitab At-Tarikhul Kabir. Kitab Tarikh Kabir berkaitan dengan rijal. Dalam kitab tu mungkin ada komentar-komentar. Dan yang biasanya, yang banyak menakalkan komentar-komentar Imam Bukhari adalah imam apa? Anak murid dia sendiri. Anak murid dia. Biasa dia kata, selepas dia bawa hadis, Sa'altu Muhammad bin Ismail, ataupun Sa'altu Muhammadan, aku bertanya Muhammad berkaitan hadis ni. Aku bertanya Muhammad berkaitan dengan hadis ni. Ataupun berkata Muhammad bin Ismail. Siapa anak murid Imam Bukhari yang biasa sebut begitu? Imam Syafi'i, Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi banyak menukilkan kalam-kalam Imam Al-Bukhari, sama ada mensahihkan hadis ataupun menghukumnya dengan dhaif dan hasan ataupun sebaliknya. Dalam hadis ni dikata Imam Tirmizi menghukumnya hasan, tetapi dikatakan ada pandangan yang menukilkan daripada Imam Bukhari bahawa Imam Bukhari menghukumnya dhaif. Tapi jika kita lihat dalam syarah Syekh Nuruddin, Dr. Nuruddin Itir, beliau menyatakan bahawa beliau menukil ke kalam Imam Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahawa kenyataan Imam Ibn Hajar bahawa Imam Bukhari menghukum hadis ni hukum dhaif adalah kenyataan yang dinukilkan oleh Imam Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Kitab Ma'alimus Sunan, kitab syarah kepada kitab apa? Ma'alimus Sunan, syarah pada Sunan. Nama kitab ni kena ingat ni. Ma'alimus Sunan, syarah kepada Sunan Abu Daud, karangan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Selain pada Ma'alimus Sunan, syarah kepada Abu Daud, Aunul Ma'bud, Tuhfatul Maulud. Tu banyak syarah pada Sunan Abu Daud. Beliau menukilkan bahawa Imam Bukhari menghukum hadis ni hadis dhaif. Tetapi Imam Tirmizi di dalam kitab beliau Sunan Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini hadis yang hasan. Itulah yang dipegang oleh Imam Tirmizi kerana dinukilkan daripada Imam Bukhari. Antara Imam Tirmizi dengan Imam Khattabi, bila ada pencanggahan nukilan terhadap Imam Bukhari, yang mana kita nak dahulukan? Imam Khattabi kata Bukhari menghukum hadis ni dhaif. Imam Tirmizi kata Bukhari menghukum hadis ni hasan. Yang mana kita nak pegang? Sudah pastilah Imam Tirmizi. Kenapa? Kerana Imam Tirmizi anak murid direct Imam Bukhari. Dia mengaji secara direct dengan Imam Bukhari. Imam Khattabi ni bawah dah. Imam Bukhari ni kurun yang ke apa? Imam Khattabi ulama yang berada di perantaraan di antara golongan salaf dan khalaf. Perantaraan di antara salaf dan khalaf Imam Khattabi, maknanya dia berada pernah sempat di kurun yang ketiga dan sempat di kurun yang keempat. Dia dah kemudian dah pada Imam Tirmizi. Maknanya hubungan beliau dengan Bukhari itu agak jauh. Jadi nukilan beliau terhadap Bukhari tidaklah sekuat nukilan Imam Tirmizi terhadap kalam Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa kenyataan Imam Tirmizi adalah lebih kuat yang menghukum hadis ni hadis hasan, walaupun ada di sana kenyataan Imam Bukhari yang dinukilkan bahawa Imam Bukhari menghukumnya sebagai hadis dhaif. Dan Imam Ibn Hajar juga menggunakan sirah tamrid yuqalu. Yuqalu apa makna? Dikatakan. Maknanya bila sebut dikatakan, ini menunjukkan Imam Ibn Hajar seolah-olah beliau juga tidak bersetuju dengan nukilan yang mengatakan Imam Bukhari menghukum hadis ni dengan hukuman dhaif. Okey. Kita masuk bab pengajaran hadis ni. Siapa-siapa yang bercucuk tanam di tanah orang lain tanpa izin dan dia tidak layak mendapat memiliki tanaman tersebut. Yang dimaksudkan pertama sekali kita kena tahu
Bila sebut zara'a, yang maksudkan tanaman di sini tanaman yang jenis tidak kekal. Tanam apa? Tanam kobe, tanam sawi, bayam. Ni tanaman yang tidak kekal di tanah orang lain tanpa izin. Falaisa lahu minaz zar'i syai'. Maka tidak layak baginya mendapat sesuatu pun daripada tanaman tersebut. Jadi yang pertama sekali dia dah salah dah, guna tanah orang tanpa izin. Hasil tu milik siapa? Hasil daripada tanaman tersebut milik siapa? Adakah milik tuan tanah ataupun milik orang yang tanam? Dalam masalah ni kita lihat dari segi zahir hadis ini, laisa lahu minaz zar'i syai'un bal li sahibil ard. Maknanya hak yang tukang tanam tidak layak nak ambil hasil. Hasil itu hasil yang boleh dipungut oleh tuan tanah. Ini zahir hadis. Dan bagi tukang tanam, walahu nafaqatuh, dia baginya nafkah. Maknanya siram tanaman tersebut ditanggung oleh orang yang pandai sangat tanam. Ini maksud zahir hadis ini. Dan tuan-tuan, zahir hadis ni sebagaimana yang saya sebut tadi, ulang sekali lagi. Kalau orang tanam dalam tanah kita, tanam sayur sawi contoh, maknanya kita dia bila kita tahu, kita boleh paksa dia siram sampai kita boleh ambil hasil. Hasil kita ambil, dia tak boleh nak ambil. Oleh kerana mu pandai sangat tanam tanah aku tanpa izin aku, jadi aku nak suruh mu siram sampai selesai, sampai boleh aku ambil hasil. Hasil milik aku kerana tanah hak aku. Dan zahir hadis ini dipegang oleh mazhab Hambali. Hambali dia pegang zahir hadis ni. Tapi dalam mazhab yang lain, tiga mazhab yang lain, mereka membuat penafsiran yang lain pula. Mereka mengatakan bahawa secara ringkasnya bahawa anna az-zar'a li sahibi al-badri, maknanya tukang tanam tu boleh ambil manfaat daripada tanaman dia walaupun dia tanam di tanah orang lain. Tanah orang lain. Dan apa hujah dia tentang hadis ni? Hujah mereka berpegang dengan pendapat yang menghukum hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Jadi mereka berpegang bahawa hadis ni ada kecacatan. Di antaranya nukilan terhadap Imam Bukhari tadi, bahawa oleh Imam Khattabi menukilkan daripada Imam Bukhari bahawa Imam Bukhari menghukum hadis ni sebagai hadis dhaif. Sebab itulah kenyataan Imam Ibn Hajar ni dia sebut belaka Imam Tirmizi menghukum hasan, dan ada nukilan daripada Imam Bukhari menghukum dhaif. Dan kebanyakan ulama tidak berpegang dengan zahir hadis ni kerana mereka menghukum hadis ni dengan hadis yang dhaif. Walaupun haram sekalipun kita tak minta izin dengan tuan tanah, tetapi bila kita tanam di tanah orang, kita boleh ambil hasil. Itu secara ringkas pendapat tiga mazhab selain daripada mazhab Hambali. Tapi zahir hadis menyokong mazhab Hambali. Kesemua ni sama ada boleh ataupun tidak boleh, isunya berkaitan dengan tanaman yang tidak kekal. Kalau tanam buah pokok nyok, tu kita akan jumpa hukum pada hadis yang berikutnya. Kerana kalau tanam benda yang tidak kekal ni, dia kebiasaannya dia tidak menjejahkan tanah sangat, dan kebiasaannya dia tak ambil masa yang lama, 2-3 bulan kita boleh ambil hasil. Hadis yang seterusnya, wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala
qala rajulun minas sahabati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna rajulain ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ard gharasa ahaduhuma fiha nakhla wal ardu lil akhar. Sambung terus dalam tu. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha wa amara sahiban nakhli an yukhrija nakhlah wa qala laysa li irqin zalimin haqq. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang dari kalangan sahabat telah menceritakan pernah ada dua orang lelaki mengadukan sengketa mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang balah pergi ngadu kepada Rasulullah berkenaan dengan sebidang tanah yang ditanam oleh salah seorangnya, padahal tanahnya adalah milik yang lain. Tanah orang lain tukar tanam pokok. Pokok sini pokok nakhlan, pokok kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa tanah itu adalah kepunyaan pemiliknya, dan baginda memerintahkan kepada pemilik pokok kurma untuk mencabut kembali pokoknya. Lalu bersabda, tidak ada hak bagi keringat ataupun jerih payah orang yang zalim, iaitu yang menggunakan tanah orang lain. Dengan hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang berpredikat hasan. Mana sanad hadis ni sanad yang hasan. Wa akhiruhu 'inda ashabis sunan min riwayat Urwah an Sa'id bin Zaid wa ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi wa fi ta'yin sahabiyyih. Sedangkan bahagian terakhir hadis ini disebutkan oleh ashabus sunan melalui riwayat Urwah dari Sa'id bin Zaid. Namun hadis ini masih diperselisihkan kemausulan dan kemursalannya. Ini mausul, mursal, istilah hadis. Begitu juga dengan identiti nama sahabat yang meriwayatkannya. Jadi hadis ni kita tengok dari sudut perbahasan hadis sikit. Jadi hadis ni bahagian yang pertama, riwayat Urwah bin Zubair menceritakan bahawa ada seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah. Kemudian di akhir hadis ni disebut laisa li irqin zalimin haqqun. Tidak ada bagi peluh, titik peluh orang zalim, tak ada hak, tak ada upah, tak ada keuntungan bagi mereka. Jadi yang akhir ni kalimah laisa li irqin zalimin haqqun ada diriwayatkan oleh ashabus sunan. Kalau cerita panjang tadi riwayat siapa? Riwayat siapa hak panjang tadi? Abu Daud. Kalau yang pendek ni saja laisa li irqin zalimin ashabus sunan. Bila sebut ashabus sunan iaitu as-sunan al-arba'ah. 4 tokoh hadis tersebut, tapi riwayat Urwah bin Zubair daripada Sa'id bin Zaid. Urwah bin Az-Zubair ni seorang tabi'in. Sa'id bin Zaid seorang sahabat. Tapi waqtulifa fi waslihi wa irsalih. Ada khilaf tentang hadis ni, hadis mausul dan hadis mursal. Hadis mausul ataupun muttasil yang bersambung sanad dia. Apa makna bersambung sanad? Riwayat Urwah daripada seorang tabi'in daripada Sa'id bin Zaid, seorang sahabat. Sa'id bin Zaid yang cerita. Okey. Ada pula khilaf pendapat yang kedua, kata hadis ni daripada Urwah bin Zubair direct daripada Rasulullah. Direct terus bercerita tentang sahabat Nabi. Jadi Urwah direct daripada Rasulullah terus. Rasulullah bersabda laisa li irqin zalimin. Urwah ni bukan sahabat. Bila bukan sahabat, dia tabi'in. Tabi'in angkat terus kepada Nabi. Hadis ni dinamakan mursal. Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat.
Hadis mursal hadis yang gugur sahabat, tidak disebut nama sahabat. Jadi ada khilaf sama ada hadis ni hadis mursal ataupun hadis muttasil. Kalau muttasil, sahabat yang meriwayatkan hadis ni Sa'id bin Zaid. Kalau mursal, tak ada timbul nama Sa'id bin Zaid. Kedua-duanya tidak ada keputusan yang muktamad di kalangan ahli hadis, mana ada khilaf. Dan begitulah juga dalam menentukan sahabatnya. Bila sebut rajulun min ashabi Rasulillah, seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, siapa? Dalam menentukan sahabat Nabi ni juga ada khilaf siapa dia. Jadi bila ada khilaf di kalangan sahabat dalam menentukan nama sahabat. Tapi tuan-tuan, bila ada khilaf di kalangan ulama-ulama hadis tentang nama sahabat, tetapi memang dipastikan dia tu sahabat, sebenarnya tidak mencacatkan hadis. Dia sudut khilaf tentang nama sahabat, siapa dia? Itu tidak mencacatkan kedudukan hadis. Tetapi yang mencacatkan kedudukan hadis sama ada mursal tadi. Seperti mursal tadi, tidak disebut dan tidak dinyatakan siapa dia sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Jadi pengajaran hadis ni, cerita hadis ni, ada dua orang lelaki dia balah. Bila balah-balah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat dulu menjadikan Rasulullah sebagai pemutus. Kalau zaman kita ni Rasulullah dah wafat, apa dia? Kitab Allah wa sunnata rasulih, kembali kepada Quran dan hadis sebagai kata pemutus yang paling tinggi. Ada zaman adanya baginda, sahabat pergi mengadu kepada baginda. Kes dia seorang ni, dia tanam pokok kurma. Dia usaha tanam pokok kurma. Seorang ni tuan tanah. Tanah aku. Orang ni kata, aku hak tanah. Tanah aku hak tanah. Tanah aku hak tanah. Macam mana nak selesai? Orang ni kata titik peluh aku, orang ni kata tanah aku. Jadi pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, laisa li'irkin zalimin haq. Maknanya orang yang zalim ni tak ada hak. Tanah ni tanah siapa? Jadi dialah pemilik tanah yang mempunyai kuasa terhadap tanah dia, dan pokok kurma yang mu tanam tu mu kena tebang ataupun kena bawa keluar. Boleh angkat JCB, rasa sayang sangat. Dan boleh tuan tanah memaksa orang yang menanam tanaman di tanah dia untuk mencabut balik. Maknanya kalau perlu kepada JCB, kos JCB adalah ditanggung oleh orang yang tanam, bukan ditanggung oleh tuan tanah. Begitulah juga ulama mengkiaskan, bila ada pembangunan dilakukan oleh seseorang di tanah orang lain, jadi tuan tanah berhak menuntut supaya roboh bangunan tersebut, dan kos untuk meroboh bangunan tersebut ditanggung oleh penceroboh kepada tanah. Bukan ditanggung oleh tuan tanah, ditanggung oleh penceroboh tanah. Ini yang dikiaskan oleh para ulama daripada hadis ini. Hadis terusnya, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri bimina inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, muttafaqun alaih. Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakrah? Abu Bakrah ni gelaran saja. Tak ingat? Tadi tak ingat? Nufai?
Ha? Cek balik. Abu Bakrah nama dia Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi SAW dalam khutbah hari raya di Mina menyebutkan bahawa sesungguhnya darah kamu, harta dan kehormatan kamu diharamkan ke atas kamu, iaitu diharamkan orang lain menumpahkan darah, mengambil harta ataupun menjatuhkan maruah. Seperti kesucian hari ini, iaitu hari apa? Hari raya Korban. Negeri dan bulan yang kamu suci, bulan kamu yang suci ini. Bulan apa? Bulan haram, Zulhijjah. Negeri haram, kota Mekah. Maknanya begitu sekali kehormatan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Darah, maknanya sebarang pertumpahan darah secara tidak dibenarkan oleh syarak. Begitulah juga harta benda orang tidak dibenarkan oleh syarak kita ambil, ataupun maruah, kehormatan diri seorang, kita tak boleh nak jatuh ataupun nak calakan maruah mereka dengan cara yang tidak sepatutnya. Di antara orang yang dibenarkan oleh Islam kita calakan maruah dia, apa dia? Yang kita dah baca dulu baru 2-3 kelas lepas. Layul wajidi yahillu irdahu wa uqubatah. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Ingat tak? Dalam bab orang yang melewat-lewatkan bayar hutang. Yang ni maruah dia boleh kita cemarkan dengan kita buat perisytiharan, buat iklan. Tapi kalau saja-saja kita nak jatuhkan maruah orang, ini tidak boleh. Tambah lagi zaman sekarang ni zaman apa? Zaman Facebook pula. Macam-macam tomahan, macam-macam itu gitu gini. Jangan terlalu mudah kita menaik. Kalau Nabi dulu menyebut bahawa hal yukabbun nas, tidakkah manusia itu diheret ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan disebabkan hasil daripada celupanya mulut-mulut mereka. Mulut buat tuduhan itu, buat kenyataan begini macam-macam. Dan kalau zaman sekarang ni yang dikatakan mulut apa dia? Kalau zaman dulu al-qalamu ahadul lisanain. Pepatah Arab kata penulisan ini salah satu daripada dua lidah. Lidah yang kita bercakap ni dan penulisan. Tapi zaman sekarang ni apa? Al-Facebook wal internet. Ahadu al-alsinah, salah satu daripada lidah-lidah kan. Juru cakap ucapan-ucapan kita, walaupun dah aku tak kata. Dah tu dalam Facebook aku tarik je. Walaupun tarik dalam Facebook, tapi dosa pahala tetap ada kira. Jangan ingat tu, dosa apabila kita bercakap saja. Bila kita tarik tu adalah menggambarkan sebahagian daripada ucapan kita. Yang baik baiklah, yang buruk-buruklah. Ayat yang dinyatakan, yang disebut oleh Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mana apa yang dilafaz oleh seorang ada raqib dan atid. Bila sebut lafaz di situ bukan hanya yang lidah secara zahir berucap, tetapi termasuklah apa yang digambarkan dalam penulisan kita. Sebab itulah dalam masalah maruah orang kita kena jaga. Jangan kita semudah itu kita nak menjatuhkan seseorang. Kecuali ada orang yang memang layak kita jatuhkan maruah mereka. Sebagaimana contoh yang kita sebut tadi. Yang lain tu cari sendirilah. 3 yang disebut oleh Nabi. Kemudian hadis yang seterusnya, bab syuf'ah.
Syuf'ah di sini diterjemahkan penggenapan kepemilikan. Ada siapa faham? Dalam kitab, dalam terjemahan tu ditulis apa? Syuf'ah. Benda. Okey, petang tadi saya tengok beberapa kitab. Saya cuba nak cari syuf'ah ni apa bahasa yang sesuai dalam bahasa Melayu. Saya tak jumpa satu kalimah yang ataupun satu dua kalimah yang tepat boleh kita terjemahkan syuf'ah ni, kecuali dengan cara gitu tadi, syarah aja. Syarah dia apa makna syuf'ah. Dalam bahasa Melayu tak ada kalimah yang tepat syuf'ah ni nak kata apa. Kongsi, perkongsian, syarikah, bukan, tak tepat. Syuf'ah ni lain. Bersekutu saja. Apa? Syarikah. Dia ada beza, bersekutu, syarikat lain, syuf'ah lain. Ada terjemahan lain. Penggabungan. Gabung tu syarikah, lebih pada syarikah. Saya tengok dalam kitab dalam terjemahan itu pun ditulis bab syuf'ah. Terjemahan fiqh manhaji, bab syuf'ah. Lepas tu barulah dia syarah apa makna syuf'ah. Syuf'ah ni secara ringkasnya satu perkongsian. Perkongsian suatu barang yang tidak boleh dibahagikan, yang dijual oleh pihak salah seorang yang berkongsi kepada pihak yang lain, dan rakan kongsi boleh ambil balik. Payah juga nak tu. Contoh begini. Rumah dimiliki oleh dua orang anak. Rumah banglo tak boleh nak pecah. Dimiliki oleh dua orang anak. Tiba-tiba abang jual rumah tu kepada orang lain tanpa persetujuan adik. Dia jual, okey, aku jual bahagian aku separuh daripada daripada pemilikan rumah ni. Oleh kerana rumah ni harga 200,000, okey, 100,000 bahagian aku jual. Rumah tu tak boleh nak bagi dua. Si adik tak setuju. Aku tak nak kongsi dengan dia tu. Jadi adik dia tak setuju, dia melakukan syuf'ah. Syuf'ah macam mana? Dia ambil balik. Dia ambil balik rumah tu dengan dia bayar 100,000. Oleh kerana abang dah jual, aku bayar 100,000 kepada pembeli tersebut. Ni dia boleh tarik balik dengan paksa. Ini dinamakan syuf'ah. Jadi syarah dia panjang tu. Asal barang yang dimiliki oleh dua ataupun lebih daripada seorang, barang yang dimiliki secara perkongsian. Salah seorang di kalangan yang berkongsi itu jual kepada orang lain tanpa dipersetujui oleh rakan kongsi. Rakan kongsi berhak melakukan syuf'ah. Apa dia? Dia rampas balik dengan dia bayar mengikut qada apa yang dibayar oleh pembeli. Ni makna syuf'ah. Jual beli yang pertama tu sah, tetapi bagi orang yang rakan kongsi, dia ada hak nak rampas. Kalau dia kata tak apalah. Kok mana rumah ni pun sewa je, bukan aku duduk, bukan dia duduk, sewa 1,000 sebulan, aku 500, dia 500, tak apalah.
dapat rakan kongsi baru pun tak ada masalah. Maknanya dia nak ambil balik bila kawan ataupun bila rakan kongsi yang lama dia jual dengan nilai 100,000 contoh. Jadi dia kena cari duit 100,000 untuk bayar balik. Bayar qada yang dibayar oleh pembeli tadi. Walaupun tanpa persetujuan pembeli. Pembeli kata tak ada, aku dah beli dah. Tak ada. Masalah ni bukan masalah mu dah beli, masalah mu setuju nak serah ke aku semula, tak. Tapi aku ada hak kerana aku berkongsi dengan dia. Aku berkongsi dengan dia kerana ada sebab-sebab. Dan aku dengan mu ni aku tak boleh pergi dengan mu. Aku hijau, mu biru. Contoh, tak? Aku tak boleh nak kongsi. Mai hijau biru ni tak? Okey, tu makna syuf'ah. Sebab itulah kalau kita nak ambil satu kalimah yang tepat dalam bahasa Melayu, saya tak jumpa lagi. Dia ada kait dengan perkongsian, ada kait dengan nak tarik balik. Kita akan tengok dari segi syarah dia dalam malam yuksam, apa yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Kalau tanah tu katakan zaman sekarang ni kita boleh pecah lok, yang tu sah jual beli dan kita tak boleh nak buat syuf'ah dah. Kita nak tarik balik tak boleh. Bahagian kita kerana benda tu mungkin boleh pecah lok. Jadi kita tengok hukum dia. Tapi contoh rumah tadi antara contoh yang tak boleh kita nak pecah dua. Kalau katakan yang boleh pecah dua, jadi lain terus hukum dia. Okey, kita baca hadis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan syuf'ah. Ni cara yang lebih selamat, terjemah guna kalimah Arab juga. Memutuskan syuf'ah terhadap setiap sesuatu yang tidak boleh dibahagi. Namun apabila ada batasan dan jalan-jalan yang memisahkannya, maka tidak ada syuf'ah lagi. Muttafaqun alaih. Redaksi hadis ini menurut riwayat Bukhari. Lafaz hadis ni lafaz Bukhari. Kita baca satu hadis lagi. Wa fi riwayati Muslim asy-syuf'atu fi kulli syirk ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu an yabi'a hatta ya'rida ala syarikih. Menurut riwayat Muslim disebutkan syuf'ah dilakukan dalam segala sesuatu yang dimiliki dalam perkongsian. Di situ diterjemah yang dimiliki dalam perseorangan. Fi kulli syirkin makna dalam perkongsian. Perseorangan saya rasa tak tepat terjemahan. Sesuatu yang dimiliki dalam perkongsian, baik berupa tanah, rumah atau kebun. Tidak layak, menurut redaksi yang lain disebutkan tidak halal. Mana tidak boleh dijual sebelum ditawarkan kepada teman seperseorangannya, iaitu teman perkongsiannya ataupun rakan kongsi. Tidak layak ataupun tidak halal dijual sebelum ditawarkan ataupun sebelum dibincangkan dengan rakan kongsinya. Dua hadis ni berkaitan dengan syuf'ah. Kalau kita tengok ta'rif yang dibuat dalam kitab Fiqh Manhaji, haqqu tamallukin qahri, hak untuk kita miliki harta secara paksa. Yathbutu lisyarikil qadim, yang mana hak tersebut dibenarkan bagi rakan kongsi yang lama. Alal hadis, diambil daripada rakan kongsi yang baru.
fi ma malaka bi iwadin bima malaka bih li daf'i darar. Daripada apa yang telah dia miliki dengan adanya pembayaran dan dia bayar balik dengan bayaran tersebut. Sebagaimana yang saya syarah tadi, itu makna syuf'ah. Jadi kita tengok dalam hadis Jabir tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan berlakunya syuf'ah pada harta yang tidak boleh dibahagikan. Itu syarat yang disebut dalam hadis ni. Syuf'ah fi ma lam yuqsam, pada harta yang tak boleh dibagikan. Hadis yang bawah sebut di antara contoh. Contoh harta tersebut adalah tanah ataupun rab'in, rumah kediaman, atau haitin ataupun kebun. Ini yang tidak boleh dibahagikan. Tapi di akhir hadis Jabir disebut fa iza waqa'atil hudud, bila waqa'at, bila boleh kita buat sempadan. Kalau macam tanah zaman sekarang ni boleh pecah lot. Jabat tanah kata tanah ni boleh lagi pecah lot. Tapi ada tanah yang memang jabat tanah kata qada macam ni boleh isi nama ramai adik-beradik, tapi tak boleh nak pecah lot. Tanah ayah, tapak rumah, tak sampai suku ekar, anak 5 orang, boleh nak masuk nama anak belaka 5 beradik, tapi nak pecah lot tak boleh. Ni termasuk fi ma lam yuqsam, apa yang tidak boleh dibahagikan. Maknanya bila tak boleh nak bahagikan, tak boleh nak pecah lot. Kalau salah seorang jual tanpa persetujuan orang lain, dia boleh nak tarik balik. Abang jual, adik tak setuju, abang boleh bayar ke tukang beli, dia ambil balik bahagian. Jadi kalau dia dua beradik, jadi milik dia sepenuhnya. Sebab itulah kalau dalam isu-isu seumpama ni, Nabi suruh kita tanya rakan kongsi dulu. Abang kalau nak jual, tanya adik dulu. Adik nak jual, tanya abang dulu sebelum offer kepada orang lain. Kalau offer kepada orang lain beli, walaupun sah jual beli, dia boleh rampas balik dan bayar semula qada yang dibayar oleh pembeli tadi. Sebab itulah fa iza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq, dan ada jalan. Kadang-kadang tanah dulu guna satu jalan je. Jalan tu kongsi. Tapi kalau boleh pecah, laluan pun dah berbeza, tu fala syuf'ah, maka tidak boleh nak syuf'ah lagi. Tak boleh kita nak tarik balik ataupun nak rampas balik tanah tersebut ataupun harta tersebut dengan jalan syuf'ah. Dalam hadis Muslim menceritakan beberapa jenis contoh-contoh yang dibolehkan syuf'ah. Ardin, tanah pertanian, tanah di antaranya. Au rab'in, rumah kediaman. Au haitin, ataupun kebun. Dan semua ini tak boleh kita nak jual sehingga kita bincang ya'rid ni maknanya kita tawarkan kepada rakan kongsi dulu. Diterima sini sehingga yang dimiliki dalam perseorangan atau perkongsian lah. Terjemahan kitab kita ni kadang-kadang lari, kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang menggunakan bahasa Indon yang kita tak berapa nak faham. Bukan kita je tak berapa faham, budak Indon pun tak berapa faham lah. Sebab Indon banyak bahasa kan. Jawa lain, lagi apa lagi? Aceh lain, banyaklah kan. Itu berkaitan dengan hukum syuf'ah secara umum. Jadi mungkin kita ada di antara kita yang baru dengar kali pertama. Kerana hukum syuf'ah ni secara zahirnya dia bercanggah dengan asas kepada jual beli. Asas jual beli apa dia?
antaradin. Mesti ada persetujuan kedua belah pihak. Ni kita rampas balik tanpa mu setuju tak setuju, aku ambil balik. Walaupun mu dah beli, dah selesai bayar, aku ada hak ambil balik. Kerana apa? Kerana untuk nak mengelak mudarat. Kerana aku dulu kongsi dengan orang lain, aku mudah berbincang dengan dia. Dengan mu ni aku tak boleh nak pergi. Mungkin dari sudut komunikasinya, ataupun dari sudut jauhnya, ataupun memang dia ni tidak sekepala, tidak sebulu, macam-macam lah. Jadi Islam meraihkan perkara yang seumpama tu. Kerana bila perkongsian ini, yang paling layak mendapat harta tersebut ataupun memiliki harta tersebut dengan cara beli sekalipun adalah rakan kongsi lebih utama daripada orang lain. Itu hukum berkaitan dengan syuf'ah, walaupun dia agak berbeza dengan hukum asal jual beli. Sebab itulah ada seorang ustaz tu, dia paling mudah dalam bab jual beli. Dia kata apa? Dah jual beli ni kita pegang satu je. Quran sebut antaradin, setuju. Ada persetujuan beres. Ada pembeli, penjual setuju. Tak apa, jalan. Tak kira syarat-syarat yang lain, tak kira masalah-masalah yang lain. Kerana dalam Islam ni sebenarnya ada hukum yang umum, tetapi ada hukum yang dikhususkan dalam bab-bab yang tertentu. Jual beli secara umum antaradin, mestilah dengan persetujuan kedua belah pihak, tetapi ada isu-isu yang dibolehkan kita rampas harta walaupun tanpa persetujuan. Di antaranya masalah berkaitan dengan syuf'ah. Nak terjemah syuf'ah, saya tak jumpa lagi kalimah yang paling tepat dalam bahasa Melayu. Terpaksalah syarah. Kalau dalam buku tu pun dia syarah. Gini. Itu makna syuf'ah. Sebab itulah saya terjemah di sini penggenapan kepemilikan. Saya pun kalau baca penggenapan kepemilikan tu, saya tak tahu apa benda nak genap macam mana. Mungkin dia tengok daripada kalimah asyaf. Asyaf lawan daripada kalimah al-witr. Witir maknanya ganjil. Syaf'un makna genap. 1 witir, 2 syaf' genap, 3 witir, 4 genap. Tu mungkin dia ambil daripada kalimah genap situ. Sebenarnya syuf'ah ni tak ada, dia tak berapa tepat bagi saya nak terjemah dengan penggenapan. Kerana di sana ada istilah yang dinamakan apa? Ada istilah yang telah merupakan istilah syarak, walaupun dari sudut bahasa dia bererti lain. Dari segi bahasa memang syuf'ah ni ada bererti genap. Daripada kalimah az-zawj, genap, bukannya witir. Tapi dari sudut istilah dia dah berubah dengan makna yang lain. Solah dari segi bahasa makna doa, tetapi dari segi syarak solat adalah amalan yang dimulakan dengan takbir, berakhir dengan salam. Tu maknanya istilah-istilah bahasa dengan lughah. Kita habiskan bab syuf'ah ni, ada 2 hadis lagi. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi saqabih, akhrajahu al-Bukhari wa fi qissah. Menurut satu riwayat bisaqabih, sama ada sad ataupun sin. Kedua-duanya ada riwayat kata. Situ sin kesak sad. Kalau nak tambah boleh tulis. Menurut riwayat lain bisaqabih bisin. Kedua-duanya makna yang sama. Abu Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tetangga itu lebih berhak melakukan syuf'ah kerana kedekatannya.
Hadis ini diketengahkan oleh Bukhari, namun hadis ini mempunyai kisah yang melatar belakanginya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dari ahaqqu bid-dar, rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa lahu illah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tetangga sebelah rumah lebih berhak atas syuf'ah rumahnya. Hadis riwayat Nasa'i dinilai sahih oleh Ibn Hibban, namun masih mengandungi kelemahan. Tadi syuf'ah yang disepakati oleh ulama bila berlakunya syirk ataupun perkongsian. Perkongsian, salah seorang di kalangan rakan kongsi jual kepada orang lain, rakan kongsi yang lain tidak bersetuju, dia boleh ambil balik. Itu namakan syuf'ah. Satu masalah yang disebut, masalah yang lain disebut dalam hadis Abu Rafi' dengan hadis Anas bin Malik ni. Hadis Abu Rafi' ni sahih. Hadis Anas bin Malik ada sedikit kecacatan, walaupun ada ulama yang menghukumnya sahih. Kalau kita tengok di sini, dari sudut makna dia disokong, walaupun dhaif dari sudut, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan hadis ni dhaif dari sudut sanad, tetapi dari sudut maknanya disokong oleh hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' di atas tadi. Jadi kedua-dua hadis ni dari sudut kedudukannya, kita katakan kedudukannya sahih, tidak boleh kita tolak mentah-mentah. Tetapi tuan-tuan, apa makna hadis ni? Hadis ni al-jar ahaqqu bis-saqabih ataupun jarud dar haqqu bid-dar. Jiran lebih berhak dengan rumah jiran dia. Dinamakan satu kaedah, satu istilah syuf'atul dar, syuf'atul jar, syuf'ah jiran. Yang ni kalau kita tengok dari segi zahir, berlaku syuf'ah juga terhadap jiran. Macam mana? Jiran kita jual rumah, tak bagi tahu ke kita. Tengok-tengok beli rumah, kita tak setuju. Beli ni aku tak boleh nak duduk sebelah. Jiran, bukan rakan kongsi. Tapi tengok dari segi zahir hadis ni ahaqqu bisaqabi, maknanya berhak. Dia berhak rampas balik. Tak apa, aku bayar balik, aku beli. Ni dinamakan syuf'atul jar dari segi zahir hadis ni. Dan tuan-tuan, hadis ini secara zahirnya dipegang oleh mazhab Hanafi. Dipegang oleh mazhab Hanafi, maknanya jiran pun boleh kita rampas. Rampas macam mana? Kalau dijual ke orang lain dulu, tanpa perbincangan dengan jiran, tanpa ditawarkan kepada jiran, maka kita boleh rampas. Tapi tuan-tuan, kalau tengok dalam keadaan zaman sekarang ni, memang pandangan mazhab Hanafi ini tidak praktikal lagi. Tak praktikal zaman sekarang ni kalau kita nak pegang dengan mazhab Hanafi dan nak pegang dengan zahir hadis ni. Hadis ni riwayat mana? Bukhari. Sahih, riwayat Bukhari. Kalau kita nak amalkan masalah ni tanpa kita melihat kepada pandangan-pandangan yang lain, jawapannya habis kita kucalan dah. Sebab itulah saya teringat kenyataan daripada almarhum Tuan Guru Aziz pernah waktu dia ziarah Mesir, waktu saya duduk sana, orang tanya, sahabat pelajar-pelajar tanya, bagaimana Tok Guru dalam menguruskan masalah khilafiyah. Adakah Tok Guru pakai pendapat yang paling rajih, ataupun macam mana Tok Guru nak pilih pandangan-pandangan, kalau mazhab ni kata ni, mazhab ni kata gini. Jawab Tok Guru cukup simple. Hamba pilih hak mana sesuai dengan rakyat Kelantan. Mana yang sesuai dengan keadaan kita. Yang sesuai, bagi contohnya dalam isu ni, secara zahir hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi, kita tengok oleh kerana pentadbiran kita begini, gini, jadi
lebih sesuai kita berpegang dengan pendapat selain daripada Hanafi yang tidak mensabitkan ataupun tidak menerima hukum syuf'ah bagi jiran. Syuf'ah ni hanya berlaku pada rakan kongsi sahaja, tidak berlaku pada jiran. Dan mereka mentafsirkan hadis ini dengan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Kenapa mereka tidak menerima? Kebanyakan ulama tidak menerima hadis ni, walhal hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kerana kita undur sikit beberapa hadis. Hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Jabir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap apa yang tidak boleh dipecahkan, dibagikan. Kalau rumah jiran, rumah kita lain, rumah jiran lain, tanah kita lain, tanah jiran lain, memang pisah. Boleh asing-asing, benda yang dah asing. Jadi ketiga-tiga mazhab selain daripada Hanafi, mereka lebih berpegang dengan hadis Jabir ini. Dan hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat lagi berbanding dengan hadis Abu Rafi'. Mana mereka tidaklah menolak hadis ni kerana pandangan semata-mata, tetapi mereka lebih mengutamakan hadis Jabir dari sudut pengamalan atau dari sudut memberi fatwa berbanding dengan hadis Abu Rafi'. Cuma hadis Abu Rafi' ini ditafsirkan dengan penafsiran yang lain pula. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita, sebagaimana saya sering ulang, dalam kita melihat kepada satu-satu hadis, adalah cara yang paling selamat adalah kita ambil kenyataan ataupun tafsiran ulama-ulama mujtahid. Jangan kita boleh terjemah lebih-lebih kurang. Kita kata hadis ni kata gini, hadis ni kata gini. Tapi kita tengok penafsiran ulama-ulama macam mana. Kerana ulama-ulama mujtahid ni dia dah kompos segala hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, barulah dia buat kesimpulan. Jadi berkaitan dengan bab syuf'ah daripada harta yang dimiliki oleh jiran kita, dalam isu ni ada dua pandangan ulama, dan hadis berkaitan dengan hadis yang sahih tentang syuf'ah jiran ini, tetapi hanya Hanafi sahaja berpegang dengan zahir hadis ni. Mazhab yang lain dia tak pegang dengan zahir hadis riwayat Abu Rafi', tetapi mereka lebih kepada mafhum hadis Jabir bin Abdullah yang mengatakan syuf'ah hanya dibolehkan bagi harta yang tidak boleh dibahagi-bahagikan. Apatah lagi harta tersebut harta jiran kita yang memang dah berbeza. Bila sebut jiran memang bukan rakan kongsi. Bila sebut jiran, harta jiran mestilah harta yang boleh kita pisahkan dengan harta kita. Jadi itu kedudukan ataupun kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Orang macam kita ni, kita ambil lah kesimpulan mereka sendiri. Kesimpulan mereka, jangan kita buat pandai-pandai nak buat kesimpulan kita sendiri. Tuan-tuan, baru-baru ni ada seorang hamba Allah dia PM saya, Ustaz, saya baca dalam hadis dia kata Nabi hanya berkorban dengan kibas sahaja. Jadi bererti amalan rakyat Malaysia yang selama ni korban dengan lembu, korban dengan kerbau, merupakan amalan yang bid'ah, yang tidak boleh itu. Tapi yang saya pelik, kenapa ustaz-ustaz tak berani nak tegur? Saya sebab orang yang sama, saya pernah jawab juga, tapi jadi keras-keras. Dia jenis keras-keras. Lepas tu dia pula, saya tahu bahasa Arab ni dia reti ana anta, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi keras-keras tak mudah lah. Kononnya awak lah setara dengan Imam Syafi'i. Awak lah lebih hebat daripada Imam Hanafi. Tu ada juga orang macam ni. Dia kata saya tengok dalam hadis, malah nak tanya.
Bukhari tu banyak mana dah buat mengaji. Silap-silap usah kata Bukhari. Matan Arba'in pun tak ingat lagi duduk dalam kepala. Tu keadaan kadang-kadang. Saya tak nafikan kadang-kadang niat yang baik sebahagian daripada sahabat-sahabat kita niat nak baik nak mengamalkan sunnah, niat yang baik nak ikut hadis, niat yang baik nak jauhkan bid'ah, niat yang baik tak nak lari walaupun seinci pun daripada amalan sunnah, tetapi niat yang baik sahaja tidak memadai jika tidak disertai dengan ilmu yang betul. Niat saja tak padan lagi. Perlu pada ilmu ni dia ada apa? Kaedah dia. Kalau kita nak buat rumah, bukan kita nak bancuh simen pun ada bancuhan dia. Banyak mana simen banyak tu, bukan pakai gaul ikut dan sekali. Kurang simen cepat retak. Terlebih simen tak padan, tak? Rugi pula kita buat. Orang boleh guna simen 20 beg, kita bahan 60 beg. Tu dalam urusan dunia. Begitulah juga berkaitan dengan agama ni, dia ada asas-asas dia, ada kaedah-kaedah dia. Kalau kita tak kemas asas, yang terbaik adalah kita hanya berpegang dengan ulama-ulama yang mujtahid. Yang mereka ni memang ahli ijtihad, yang layak berijtihad. Jadi kalau kita berpegang dengan mereka tersilap, Rasulullah menyatakan man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Sesiapa yang berijtihad dan dia betul dalam ijtihad dia, 2 pahala, dan siapa yang berijtihad dan dia tersalah dapat juga 1 pahala. Ni orang yang layak berijtihad. Tapi orang yang tak layak berijtihad, dia pandai-pandai mereka hukum, Nabi sebut ajra'ukum 'alal futiyah ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling celupa berani nak mengeluarkan fatwa, seolah-olah dia orang yang paling berani nak masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Banyak orang silap faham, dia kata ijtihad. Aku boleh ijtihad, aku ada pandangan aku tu siapa? Sebab itulah nak ijtihad dia mesti ada alat-alat dia. Nak buat rumah mesti ada alat-alat dia. Nak ijtihad juga ada alat dia. Tak ada alat, jangan nak tunjuk pandai. Padailah kita orang yang tak ada alat, padailah beli rumah yang dah siap. Tukang dah siap dah, boleh manfaat juga. Walaupun kita tak erti nak bancuh simen, tak erti nak plaster, tak erti nak pasang siling, tapi kita boleh manfaat daripada rumah yang dah siap. Jangan pula kita petikan, mu ni duduk rumah siap, bancuh simen tak erti. Dah. Itulah kemampuan aku duduk dalam rumah walaupun tak erti baju simen, aku duduk bidang lain, cari duit kot lain. Jadi aku hanya beli yang dah siap. Begitulah juga orang-orang macam kita ni, orang awam dalam hukum hakam ni, ulama-ulama dah bukukan, dah susun semua sekali, dah siap. Jadi kita macam duduk dalam rumah yang dah siap dah. Walaupun kita tak erti nak bancuh simen, tetapi insya-Allah ijtihad ulama yang muktabar, mereka dah berusaha sedaya upaya untuk mencari kebenaran. Walaupun ada khilaf, walaupun ada perbezaan pandangan, tetapi niat mereka, cara mereka tidak sama sekali mengikut hawa nafsu. Cara mereka ada kaedah, ada asas dalam ijtihad mereka, dan juga niat mereka semata-mata nak cari kebenaran. Ini yang diamalkan oleh ulama-ulama mujtahid. Saya cukup bimbang di kalangan rakan-rakan kita ni, kadang-kadang dia terlalu celupa. Kadang-kadang nisbahkan kepada ulama jahil, kadang-kadang nisbah pada tokoh mujtahid. Satu kenyataan yang tidak sedap sangat kita dengar ni. Banyak kadang-kadang bila kita belajar lebih-lebih kurang ni, memang semakin banyak belajar. Akhir sekali saya nak pesan apa yang guru saya Syekh Usamah sebut. Dia kata kita semakin banyak belajar, kena semakin warak. Jangan semakin banyak belajar, semakin kita
sombong ataupun takabur. Mungkin kita jumpa benda-benda yang orang lain tak jumpa, tapi jangan terlalu sombong. Kalau kita nak cari, semakin belajar nak cari buah pelepah kita, itu tidak sepatutnya. Orang buat, aku buat gini, aku ada hujah aku. Tujuan nak berhujah dengan orang. Jangan cari ilmu dengan tujuan tersebut. Ada dua lagi berkaitan dengan hadis syuf'ah ni. Jadi saya baca sepintas lalu, maksud dia mudah saja. Ingat ke habis dah tadi? Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarih yuntazaru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu thiqat. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya, jirannya, meskipun sedang berpergian, sedang musafir, ditunggu kedatangannya, jika posisi rumah kedua-duanya terletak di jalan yang sama. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, semua perawinya berpredikat siqah. Jadi di sini mensabitkan juga syuf'ah jiran, sebagaimana hadis Abu Rafi' tadi. Dan juga dalam hadis ni menunjukkan dalam bab syuf'ah ni kita boleh tangguh. Tangguh apa? Maknanya tidak semestinya bila orang tu beli kita tarik selalu. Tempoh kalau rakan kongsi tersebut duduk jauh, lambat tahu, kita bagi tempoh-tempoh yang munasabah, yang kita rasakan sepatutnya dia boleh tarik. Kalau dia tak tarik, bererti dia bersetuju dengan pembelian rakan kongsi dia. Tapi kalau dia tak bersetuju, dia tarik secepat mungkin. Itu maksud hadis ni. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuf'atu kahallil iqal. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zada wala syuf'ata li ghaib wa isnaduhu dhaif. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fungsi syuf'ah itu untuk seperti kahallil iqal. Diterjemah sini untuk menyelesaikan kerumitan. Kalau itu terjemahan mafhum hadis. Tapi kalau terjemahan harfiah dia seperti merungkai. Halli kita merungkai, al-iqal, iqal ni ikatan unta. Ikat dia untuk di kaki unta tu, kita menghuraikan, kita merungkai ikatan tersebut. Maknanya kita bila kita melakukan amalan syuf'ah ni, kita membatalkan pembelian pemilik yang baru daripada rakan kongsi lama kita. Itu maksud hadis ni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar yang menambah dalam riwayatnya, tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak ada di tempatnya. Namun sanadnya berpredikat lemah, iaitu sanad hadis ni lemah. Tetapi asas kepada bab syuf'ah kita dah tahu, ada beberapa hadis yang sahih tadi. Kemudian akan datang kita masuk babul qirab. Wallah.